Kenapa laptop ni harga dia RM27,000? Ini adalah MSI Titan, baru sahaja dilancarkan. Rasanya dekat Malaysia pun belum dijual lagi. Saya dapat pinjam directly dari MSI Global. So, tengok prosesor dia pakai Core Ultra 9. Lepas tu grafik card dia RTX 5090. Ini antara laptop terawal yang guna grafik card paling latest dari Nvidia ni. Tengoklah spesifikasi dia yang lain. Memang awesome. So, dalam dia, bila kita buka kotak, lebih kurang sama je dengan mana-mana laptop lain. Ada tulis Titan 18 dekat sini. Lepas tu ini adalah laptop dia, which is sangat-sangat berat. Laptop ni dia buat untuk content creator dan sebenarnya fokus kepada AI. But of course, kalau nak guna untuk gaming pun tak ada masalah. Dalam ni dia ada bagi kepada kita beberapa paperwork. Lepas tu ada power adapter yang super besar, gergasi gila. Actually laptop ni pun kita panggil dia sebagai desktop replacement lah. So dia pun dah bagi kepada kita satu biji mouse. Dan ini laptop dia, MSI Titan 18. Yang menarik tentang laptop ni, selain dari dia punya spesifikasi, actually dia punya touchpad dekat sini menyala dengan RGB. Saya akan review dia, nantikan video review penuh.